Habis Tok tak cuba runding dengan Tok Muara? Dia kan sepupu Tok Batin. Bukan tak pernah berunding. Pernah suatu ketika dulu Tok berunding dengan dia. Maklumlah, orang yang dah biasa makan hasil lumayan, dia bertegas dan tetap dengan pendiriannya. Tok, saya ada satu rancangan. Ini pun kalau Tok setujulah. Rancangan? Rancangan apa? Rancangannya begini. Tok, Tok, tolong kami, Tok. Kenapa? Apa yang terjadi? Mana hasil buruan? Ada, Tok. Kami dapat 3 ekor landak dan seekor pelanduk. Tapi ada masalah sikit. Habis tu, mana hasilnya? Kamu berdua balik tangan kosong? Begini, selepas kami berburu, kami ditahan oleh beberapa orang Tok Batin yang meminta wang cukai untuk buruan di kawasan hutan Tok Batin. Kami tak ada wang. Mereka merampas hasil buruan kami, Tok. Betulkah semua ini, Mari? Tapi Betul, Tok. Kami bersumpah. Ya, Tok. Kami boleh tunjukkan orangnya. ini dah melampau. Mana boleh dia kenakan cukai sesuka hati? Dahlah kawasan hutan ni besar. Hasilnya, dia nak kau seorang. Kamu berdua siapkan kelengkapan. Aku nak bersua dengan tua tak sedar diri sekarang juga. Baik, kau turun sekarang. Kau dah melampau ya? Apa bising-bising ni? Mari naik ke rumah dulu. Jangan nak tunjuk baik depan aku. Tak ingin aku nak naik rumah kau. Tadi aku dapat aduan dari orang-orang aku ini, yang orang-orang kau merampas hasil buruan mereka kerana tak bayar cukai. Ini dah melampau. Apa nak dimarahkan pula? Kau yang sesuka hati kenakan cukai. Aku pun kenakan cukai juga. Baru adil. Mana boleh? Kalau ikut adat istiadat nenek moyang kita, tanah dalam hutan semua ini hak milik bersama. Kau hanya Tok Batin, ketua dan wakil bagi suku kaum kita. Tak boleh kutip cukai-cukai ini. Kalau kau dah mula kutip cukai, kayalah kau. Kau janganlah marah aku tak tentu pasal ya. Cuba kau tengok diri kau sendiri. Apa kurangnya? Kau yang letakkan cukai yang tak munasabah, dan kau aniaya suku kaum kau sendiri. Bila aku buat macam kau, kau mula nak marah. Kau tu yang punca segala masalah ni. Kau memang sengaja nak cabar aku. Nampaknya pertarungan ini tak dapat dielakkan. Kalau orang dah nak jual, aku sanggup beli. Tak ada penyelesaian lain selain bertarung. Aku khawatir ada yang terkorban nanti. Itu kau jangan risau. Mereka ni mahir dengan ilmu penyatuan alam. Tok Batin berunsur tumbuhan dan Tok Muara berunsur air. Macam mana hebat bertarung, mereka tidak akan berbunuhan antara satu sama lain. Cuma kalah dan menang saja. Aryan, kau awasi pertarungan ni. Kalau perlu, kau bantu Tok Tin apa yang patut. Perkara ni mesti diselesaikan hari ini juga. Baiklah. Jangan harap aku akan jatuh ke dalam perangkap kau.
selamat pula.